Hari ni kita nak berbuka di mana, Upin? Kita berbuka di surau ini sajalah, Pakcik. Betul. Kalau macam tu okeylah, kita berbuka di surau ni bersama-sama. Tapi sekarang masih awal lagi, Pakcik. Jomlah kita pergi bazar Ramadan tepi jalan sana. Yeay, dapat pergi bazar badan. Korang nak beli apa ni, Upin, Ipin? Saya nak air tebu dengan ayam goreng. Nak ayam goreng. Boleh je ayam goreng dengan air tebu, tapi beli sekadar untuk makan saja tau. Jangan beli banyak-banyak, takut membazir nanti. Betul. Nak ayam goreng, Pakcik. Bungkuskan saya 3 ketul ayam goreng, ya? Baik. Okey, sekarang kita balik ke surau semula. Jangan beli lagi. Ini pun dah banyak dah untuk kita makan nanti. Betul. Ingat Upin Ipin, berbukalah seadanya, jangan membazir. Tujuan kita berpuasa ini adalah untuk menyelami kehidupan orang-orang yang susah. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27. Ingatlah bahawa orang-orang membazir itu adalah saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Mari kita ucapkan selamat menyambut Ramadan Karim dan selamat berpuasa kepada semua. Betul.